Masalah macam ni. Pusata dia ataupun korang panggil kipas dia ke, masalah dia roller ni tercabut. Lagi-lagi mesin masa untuk jenama Samsung. Memang akan ada banyak isu. Roller dah pecah lah, dia tertanggal daripada ni kan. Jadi macam mana kita nak DIY barang ni? Okey. Untuk roller ni korang boleh pasang balik. Cuma korang kena ada 4 skru ni. Korang pergi hardware ke mana-mana hardware, korang cakap, bang nak mata pisau punya skru. Korang cari yang ni. Lepas tu kita nak modify roller ni. Korang nampak tak ni? Ni pun dah bergoyang dah ni. Nampak bergoyang-goyang ni. Kita genting-genting dah goyang dah ni. So kita nak tukar yang baru. Bukan tukar roller baru. Kita nak modify roller ni. Macam ni dah tertanggal terus. So cara nak pasang dia macam mana? Cara nak buka dia macam mana? Okey. Korang nampak tak cover ni? Cover ni korang nak kena buka. Korang terbalikkan belakang. Dekat sini ada 4 skru nak kena buka. So first kali kita buka dulu dia punya 4 skru dia ni. 1, 2, 3 dan 4. Okey, belah sini buka, ketuk ke bawah sini. Bagi skru dia jatuh ke bawah. Lepas tu nak keluarkan dia, korang kena pakai test pen lah. Okey, so tolak ke sini sikit. Tolak dia ke sini sikit klip dia, lepas tu tolak ke depan. Sama juga belah sini. Tolak sikit, tolak. Tolak, keluarkan daripada klip dia sikit, tolak. Sama, buat proses ni untuk kedua-dua untuk kedua-dua cover ni. So kita buka dulu sikit sini. Kita tolakkan dia. Okey, lepas tu dah tolak dia keluar macam ni. Ni kotor-kotor macam ni. Takkan kau nak pasang balik kotor-kotor? Cucilah. So kita nak tunjuk cara nak modify je. Okey. So ni modify dia. Okey, ni yang roller dia satu ada, korang boleh nampak macam ni lah. Sini dah lulus. Dah rata lah. Nampak tak rata? Ni dah kosong kan? Dia rata. Sini ada tertimbul. Ada tertimbul ni. Nampak? Okey, yang tertimbul ni korang ambil je skru ni. Korang masuk dalam ni. Sekejap ni nak kena tukar pakai mata 8 lah. Kalau kau ada collar senang sikit. Kalau tak ada collar nak pakai apa? Pakai T8 bang. Pakai T8. Korang ikat sampai dia masuk sikit sini. Macam ni. Nampak? Okey, sebelah dah. Sebelah lagi takkan lopong macam ni. Ambil lagi satu ni. Korang tebuk dekat tengah-tengah. Pastikan tengah-tengah ni. Nampak tak? Kalau bekas ada lubang tengah-tengah ni. Korang masukkan dekat sini. Sekejap. Tangan gigil. Masuk. Ikat. Ikat. Okey, macam ni. Lepas tu korang masukkan je dekat sini. Nampak? Kalau macam ni jauh. Tak boleh nak masuk sini. Nampak? Buka balik. Kalau washer ni menyemak, korang buka je dia punya washer ni. Washer ni boleh cabut. Buka dia punya washer ni. Okey, pasang balik. Pasang semula sahaja. Macam ni. Lepas tu taruh balik. Lepas tu dia dah boleh pusing. Ni nampak gelong. Nanti ni nak kena adjust balik lah. Kita tebuk balik. Tempat lubang baru, pasang balik. So, kalau dah macam ni, korang pasang ni balik. InsyaAllah takkan tertanggal lagi. So dapat tak tips tu? Kalau dapat, komen dapat. So ingat nak jimat apa? Kita DIY je. Assalamualaikum. Bye-bye.